6 on the way lah kira. 6. Tengah buat ni nombor 6. Ni sampai ke perut? Oh, sampai. Dada makin kuat. Sampai. Nafas okey? Nafas okey. Kaki berpeluh nampak? Kenapa? Sakit situ. Sakitnya. So kalau dalam TCM, kat mana tuan? Saya di Johor Bahru, Kempas, Taman Anggrek. Anda daripada mana? Siapa tu? Seru. Ada masa saya ke KL, Kepong, Rawang. Otot bergetar semasa urutan bioelektrik disebabkan oleh tidak balas sistem saraf dan otot terhadap arus mikroelektrik yang dihantar oleh mesin bioelektrik ke titik-titik meridian badan. Adakah ia bahaya? Tidak. Ia adalah tidak balas normal dan tanda rawatan berjalan dengan berkesan selagi arus dilaras dengan betul dan tiada rasa sakit yang melampau. Mengapa otot bergetar semasa urutan bioelektrik? 1. Stimulasi arus mikro ataupun microcurrent stimulation. 2. Aktivitas titik meridian. 3. Pengeluaran toksin atau detoksifikasi. 4. Ketidakseimbangan tenaga Ki.